Nanti, betul ke waranti kereta recon tak wajib beli? Betul lah tak wajib. Tipu nanti, bukan wajib ke? Betul lah tak wajib. Apa pula anti tipu? Tapi kalau tak wajib tu, tak semestinya tak payah beli. Sekarang awak tak beli, enjin rosak, gearbox rosak, koyak wallet awak nanti. Waranti ni biasanya disediakan oleh dealership. Tapi awak kena tahu, waranti untuk kereta baru dengan kereta recon tak sama tau. Macam kereta baru, contoh macam anti ada Honda bagi 3 tahun atau 100,000 kilometer. Kalau recon pula macam ni nanti? Dia beza-beza ikut dealer. Biasanya 5 tahun. Tapi ada yang 3 tahun boleh. Kalau awak nak 7 tahun pun boleh. Coverage dia pun beza-beza. Dekat Malaysia ni ada lebih dari 10 syarikat waranti. Sebab tu dia ada beza tahun dan coverage. Sebab tu dah waranti ni tak wajib macam insurans. So nanti berapa harga waranti selalunya? Itu awak tak perlu risau. Itu semua dah masuk dalam harga kereta selalunya. Contoh macam korang beli Range Rover ni dengan anti, korang akan automatik dapat waranti 5 tahun. Unlimited mileage tau. Dan anti cover 5 komponen dalam Range Rover ni. Macam enjin, transmission, SRS, semua tu anti cover. Tadi kata dah 7 tahun, asal cakap 5 tahun je nanti? Kamu ni bagilah anti explain dulu. 7 tahun pun anti ada. Siap bagi 10 coverage item lagi. Macam yang 5 tadi, tambah lagi. Macam turbo, leaking dan steering mechanism. Jadi korang kena pandai pilih waranti company mana yang korang nak. Habis tu, asal saya nak kena beli waranti dengan anti pula ni? Korang tak tahu. Anti boleh bagi free service lagi kat korang tau. Sekali, 2 kali, anti boleh bagi. Servis pula, bukan korang datang workshop tau. Anti yang datang rumah korang. Nanti, ada free gift lagi? Awak nak apa? Tayar ada tayar. Anti memang bagi tayar baru. Tayar mahal tau anti bagi. Tapi nanti bila keluar showroom tu, minyak macam tak cukup lah. Nanti boleh. Anti bagi full tank lah. Full tank. Dah ada minyak, kena bagi lalu tol highway kan? Touch and go? Memang ada. Awak nak berapa? 50 lah, 50 cukup lah 50. Anti kan nak bagi 100 tadi. Oh, 100 saya terima je nanti. Tapi nanti tengok kereta ni kusam sikit, macam kena polish detailing. Anti akan polish kereta awak sampai berkilat. Tapi nanti satu lagi nanti, tinted tak ada lah. Tinted boleh bagilah selas-selas. Tinted biasanya anti bagi yang ada 5 tahun waranti. Fuh, macam-macam nanti. So bila nak bayar booking ni? Saya buat video ni dulu, bagi online book dulu. Cepat sikit. Boleh. Nanti saya check kat saya. Okay, bye nanti.